Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, hari ni saya ada satu trip ke Kuala Gula. So hari ni trip bersama Tekong Asri, dan kita ada 3 player lagi lah, saya punya kawan-kawan semua. So hari ni kita berada di Kuala Sepetang Kuala Sepetang, JT di Kuala Sepetang, Taiping. So kita akan gerak pergi ke Sangkar Kuala Gula. Okey, jom kita tengok kan apa yang kita gasak hari ni. So konten sok-sok kita stop je hari ni. Minggu depan baru kita start balik dengan konten sok. Okey, jom kita pergi ke Kuala Gula. So ini jeti dia. So kalau korang datang boleh parking dekat luar sana. Parking dekat luar, jalan masuk sini. Kawasan ni sempit. Kawasan ni sempit. Kalau parking macam ni memang sempit. Tapi ni kereta Tekong tak apa lah. Okey, ni dia kawasan JT dia. So kalau kat sini korang boleh juga ambil perkhidmatan pergi tengok klip-klip lah. Ada waktu malam dia. Okey, ni dia punya tour dia. Okey, ni semua JT pergi tengok klip kat sini. Masuk sini, okey, turun kat sini. Inilah jeti dia. Kita bersama dengan Mus. Bersama Three Studios. Three Studios daripada Cameron. Three Studios Cameron. Kita ada Bajis. Kita ada Asri. Asri Buntat. Okey, nampak. Kita punya Tekong tengah setak-setak bot. Kita interview dah. Okey, jom pergi mancing. Okey geng, kita dah sampai di spot yang pertama. Ni, udang. Lapar po. Kami senangi lah, tinggal. Kami senangi lah. Okey, ni dah spot dah. Kat kain tu, kat kain. Spot yang pertama ni kita menggunakan udang hidup. Rumput lah. Itu dia. Si. Kita bersama Tekong kita. Assalamualaikum. Itu dia. Kau cepat untuk mendapatkan sesi. Ada kosong lagi kot, nah. Ada. Wah, dia berkata segan nak kau Asri nak tanya trip, segan lah. Masak je. Nampak? Masak je. Aku tak tahu dia cakap lah. Masak je. Nanti aku balas. InsyaAllah aku balas. Okey. Kau dia sekarang untuk dapatkan trip. Okey, jom kita mancing. Kenduri ya? Jago dah sampai habis. Hang boleh tengok Bang laju. Merah. Yang lamun. Pantang. Jangan paksa. Lepas sikit, jangan paksa. Yang 4 sangat. Jangan 4 sangat. Ada rasa? Jangan 4 sangat. Takut benda ni. Bagi balik. Lepas tali. Bagi tali bagi kendok Sangkut dah.
tarikan pertama ikan masih ada walaupun sangkut. Okey kan sini. Tak ni. Bottom tu kan? Duri tu. Okey, sangkut geng. Sangkut. Kita tengok balik. Oh. Okey geng. Tucuk geng. Bukan tucuk, putus. Perfect. Okey, kita try lagi. Macam kain buka ah. Oh, Macam kain buka ah. oh sangkut sih. Try guys. Try. Aku rekod. Sorry geng, tadi punya scene kita terdelete ah. Ni semua pasal Mus punya pasal lah. Saya sebenarnya dah rakam tadi tapi Mus lah punya pasal. Okey, itu dia. Mantap. Okey. Tipuk mahal tu. Kan. On the way dapat lah. Cumanya tak dapat rakam lah. Tangan kata api off kan. Ni semua Mus punya pasal saya okey. Tadi saya okey Mus. Okey, tu dia. Kita dah strike seko. Okey, mantap. Jom mancing. Tengok. Tak kena Dia dah bawa tu. Ikan boy. Tak tahu lah. Maznah ke tu? Udang lagi tu. Itu udang apa? Itu udang tu Lampung. Kampung ke mana Lampung? Dia makan lagi geng. Maznah ke tu? Ya. Baru pakai cumi mata tu. Pakai comel mata terbalik baru dapat ikan. Ikut mana? Mana? Pantas. Merah tu. Bos JMG. MJ. Oh, sana. Nak ganda. Alhamdulillah. Gila padu. Geng, tu dia geng. Gorgon lah. MJ. Ini saya Pulau 9 ya geng. Ya, inilah orang yang menarik je. Saya agak terdiam sikit pasal tengah makan. Ha, macam mana? Padu geng. Layang ke bottom? Tak tahu layang macam mana. Ya, kita tengok ikan ni. Mantap. Tu. 1000 dia. 3 kilo dah ni. Lebih. Bayangkanlah satu penyok besar tu. Pakai hair. Lama. Gigi dia. Tu. Telan baik ni. Ya. Telan. Telan potong lah. Telan terus geng. Umpau dah hidup lah. Yes. Okay, tunggu lagi dia tarik pancing ni, terus pancing ni. Jom, kita makan dulu. Ni lah. Pancing ni dah tarik. Dah tarik dah. Yelah. Kita makan lagi. Besar kan. Saya dengan badan Sri tengok. Dia besar ni. Ada tak aku padu kan. Belakang. That's right. Apa tu? Tadi aku ni ni. Boleh. Duri. Kurau. Bawa sikit. Cantik kurau. Kurau geng. Kurau Domoi besar.
Tali yang sangkut kurau. Kurau geng. Alhamdulillah. Wah, dapat juga kurau. Wow. Nak cari gelama. Untung-untung dapat kurau. Ya. Untung dapat angin. Lama je. Tadi siapa dia tarik tu? Tahu lah. Orang depan ni tak tahu nak cakap lah. Yang tengah buka geng. Terbelit. Biasalah kurau kalau tarik memang terbelit ni. Aku nak cari kan. Ha, cangkat sikit. Sekejap, duduk. Ada. Wow, kurau geng. Alhamdulillah. Mantap. Baby kurau. Tak belakang Oh, Abang Aziz pula strike. Abang Aziz strike. Let jangan kat tinggi sangat. Let. Bawa sikit, bawa sikit, bawa sikit. Oi, sangkut, sangkut. Tali. Ah, cantik. Kurau. Botol apa? Ah, baru ada senyum. Baru boleh bersuara. Bagi orang bersuara. Ini senyap ah. Naik lagi seekor kurau. Tengok, us. Besar sikit lah. Besar sikit pada tadi. Asri. Asri tadi dah tadi. Tak asri ada asri. Jangan beli macam tu kan. Tengok. Jap, sabar. Oh, tu dia. Padu. Okey, jom kita mancing. Oh dia, geng. Kurau, geng. Besar tak tu dia. Musim dia ni, geng. Tu. Boleh batu sambung tu. Mana? Tu. Oh. Dah betul. Ada. Sau. Oh. GT. GT baby GT. Cik, tengok lu ketang apa? Saat ni ada kecil. Kat sini pun ada. GT geng. Asri balik ni. Asri balik. Tak. Jadi pun balik ni. Asri jadi pun lah. Ah, dua ni. Oh, betul. Asri kenal ni. Ha? Nak. Sok. Kecil. Saya tak? Kalau sangkut Asri. Sangkut Asri. Apa nak? Sangkut. Oh, saya punya tercut. Asri punya sangkut. Hah? Kecil tadi. Main. Aku kat pelampung aku depan tu. Mana pelampung tu? Ah, ada pun. Okey, sekejap kita tunggu. Kanti. Strike geng. Dia punya pun. Aslinya pun. Oh, sangkut. Tak tadi. Kat ni. Astagfirullahaladzim. Oh, dia GT geng. Tali bantai. Ui. Berapa tali? GT geng. Yes. Oh, bala. Abang Aziz. Abang Aziz pula strike. Lagi pergi mana lah. GT.
tarik apa? Cepat. Sikit tadi. Okey, Sangkut ni. Ya, warna. GT. Ni serang borong GT guys. Ada dia Seri dapat GT. Baby GT buat goreng-goreng geng. Saya ni terbelik dah ni. Dah terbelik 14 dah ni. Tu aku duk rasa apa benda. Makan kat tangan geng. Bawa ni je lah. Oh, bawa but weh. Bawa. Oh, bawa. Lagi. Oh. Kalau tarik mesti gila lah. Besar ni macam takut. Kalau besar sikit dia berhemah ni. Besar ni dah merayau lah. Habis tali orang belik. Walaupun tak rasa tarik, tak apalah. Kami ikirangkan nampak tak? Sekejap geng, kita buka dulu geng. Hati anak duri. GT. Oh, senangin berduri. Oh, pusing. Lama. Glamour. Okey, saiz padu. Belakang tadi. Jom mancing. Nanti dia buka kau. Lama. Kita main fly fishing. Kita makan fly fishing tu, fly fishing. Tak ada. Asri strike nampak gayanya. Oh, GT. GT geng. Mantap. Tengok. Wah, Baji dapat kapu lah. Kerapu bro. Boleh main tenya ni. Mana? Mantap. Ingatkan duri. Dia tak rakam tu. Sama dia. Kerapu tadi. Solo ni kacau barang. Oh, besar. Senangin alhamdulillah seorang seko. Betul tu. Oh. Angin Mantap. yang angkat yang tu takut lucut. Budak dia nak bawah ni. Dah telan dah pun. Lah tak apa. Mantap. Kena bibir takut lucut. Bukan kena mulut bawa insang ni dia punya ni. Polvo. Tipu. Ha. Tunggu dah. Weh, Hafiz tak ada. Tak kira. Oh, mantap. Lepas mana tu ni? Gasak daftar ni, Jom mancing. Tak kena. Dah makan dah. Habis. Lama ke tu? Ketang ni. Tak kena geng. Serius lah. Rip nyuk. Padu. Oh, mana? Padu. Meh masuk. Merah lagi. Merah. Up sikit. Waduh. Merah pula. Tadi MJ ni merah. Mantap geng. Saiz padu. Kenap ke tu? Tu dah apa? Abang kenap ke tu? Bukan. Wow, nice one. Woo. Merah geng. Merah. Ada grip tak? Ha? Grip. Nyawuk. Yosh. Oh, yang dengan mak. Tujuh geng, maong. Oh, pantat nak ram. Netizen edit lah. Terakam lah pula. Okay, alhamdulillah. Kena kecam. Padu. Takat gambar?
Lama perut dapat buncit pula. Dia pun nampak mungkin. Okey, itu saja. Dia pun banyak. Hmm. Oh, ada. Ada satu macam Gelap ha. Okey. Gelam duri. Gelap ha. Wah, dia gelap kan. Dia main jauh sikit. tu. Gelam. Dekat 50 ekor dah ada kat sini. Ego, titik. Tu pergi pasal sana. Kali dengan pasal. Lepas kali. Lepas kali yang. Lepas kali yang. Ha. Nyok. Ini cayak sangat. Tekan. Oh, tali. Tali. Sangkut weh. Ha? Sangkut. Nak buat macam ni. Ya. Sabar. Tak lupa cuci yang selamat. Buka dia. Ada mana? Semua lah. Aduh, mana? Mana? Ada lagi? Ada. Bawa bot. Kena tali. Ada masalah tak? Dia tarik. Dah aku lepas tali. Ke mana? Nak Ha? Ada tali ada ni. Mana? Tak belik tali kan, sorry. Ha? Allah Akbar. Tak tahu ikan apa. Putih kan. Itu ikan yang pagi tadi kan, saya punya. Ha? Ketat sikit. Kalau ketat piak lah. Saya lah. Buat pun ada main. Tidak apa-apa. Yalah. Aduh. Kecewa geng. Tak kena tadi. Okay, kita buka dulu. Putih terlepas. So. Duri. Oh, JT. Oh, JT. Rezeki JT je lah hari ni kan.
Dia GT baru. GT. Ah. Cicit. Bukan ni? Cicit. Saja yang kamu. Aduh, bukan lah. GT. Okey, mancing Ikan gelamus. gamos, duri. Badan aku dah. Aku dah anu. Gelam. Ya, geng. GT geng. Kapak GT. Tahu siapa dia makan pancing ah? Ha, tak tahu dah. Aku dah kata jangan patah semangat. Excuse me. Yo. Okey geng, habis dah trip hari ni geng. Tu dia ikan kita. Ding. Haha. Alhamdulillah banyak agak ni. Kita ada senangin. Senangin siapa pun tak tahu. Senangin. Kita ada GT banyak ah. Kita ada merah siapa pun tak tahu. Merah. Kita ada kurau. Kurau mus ke kurau bajis punya? Baju sorry. Ya. Baju depan. Okey. Kolam dia. Kapu ni aku tak bajis punya. Kan. Kapu. Hidup lagi ke? Okey, kita ada kapu. Kita ada apa ni? MJ yang saya dapat tadi kan? Tu MJ. Hampa tengok tong, hampa tengok ikan besar mana. Okey. Lagi kita ada apa lagi? Ada boboh ni banyak GT. Gelama besar-besar. Saya kat gelama pun. Okey, kita ada GT. Ni apa ni? Oh, ni baby GT. Siapa dapat baby? Okey, banyak GT banyak. Berapa ekor GT? Berapa ekor? Sekor. Saya tak ingat berapa ekor. Bajis GT 3. Abang 2 GT. 2 GT. Mus? Tak. Kosong. Asli tak ada GT kan? Sekor. Sekor. Seko GT. Mana saya 4, Seko. 2, 1 1. Asri 1. Ada berapa ekor? Lebih kurang ada 6 ekor. Tak buka pasal dalam ni banyak. Ketang pun dah. Kami layan ketang Ustaz. Okey, itu je lah video untuk hari. Yang lain semua gelama, duri. Okey, terima kasih kepada rakyat komplot semua. Udah. Terima kasih kepada Abang Aziz, kepada Mus, kepada Asri. Jangan serik Asri ya. Tak serik. Alright. Itu yang kita mau dengar. Okey, terima kasih kepada Tekong. Tekong hari ni dia MG bang. So kalau hampa nak trip macam tadi, Tekong tahu tempat ni mana. Orang Tekong ni tak tahu. Tekong ni saja tahu. Okey. Buat mana okey ni apa dia. Okey, Tekong tahu. Daripada kurau tadi sekarang tengah musim kurau geng. Dia ada matahari. Spot dia ada matahari. Betul Dayak. Dayak. Okey. Apa nama sekarang musim kurau dengan senangin. Tapi yang banyak dapat GT tadi. Ada juga merah sekor. Itulah ikan tadi kita dah ulas dah. So kalau apa-apa kontak segera. Jangan segan-segan. Telefon tanya WhatsApp. Okey. WhatsApp. Alright, terima kasih Telekom. Right. See you next video. Bye bye.